Jom breakfast dulu 11.59. Still pagi lagi. Tahu agak spot ni. Makan dekat level atas. Nice decoration weh. Alright, jom order kejap. Okay, I nak order half roasted nasi kerabu weh, rempah chicken, soft boiled egg. Okay. Ya. Untuk I affogato and dalgona with honeycomb. Alright, thank you. Alright. Ni strawberry. Ini kopi. Gabung. Rasa dia agak unik. Tak sangka pula kalau aiskrim letak kopi sikit jadi. Roti bakar, kaya, kicap. Ada bunga dekat dia punya kaya. Bismillah. Wow. Ayam dia besar. Besar weh ayam dia. Fries dia pun banyak. Aku suka tempat ni sebab dia Instagrammable. Dekat mana-mana corner pun semua cantik untuk gambar. Tapi aku tak minat untuk gambar pun. Aku minat untuk makan dia. Main course. Macam-macam ada kat sini. Ada nasi dia, ada ayam, ada telur masin, ada kopok, ada kobis, ada kuah. Dan ni apa benda? Nasi kerabu dia ni lah yang aku target sebenarnya. Ni apa benda? Serunding aku pun tak tahu. Aku lupa. Telur masin. Ini pun betul. Betul lah kena combine semua. Baru sedap. Kena. Tapi yang menarik perhatian aku ni speaker ni. The wireless speaker. Yang tahu je tahu harga dia berapa. Nasi kerabu ni dia menu baru tau. Harga pun okey. Rasa baik. Tak ada apa nak komplain.